Kepada Perdana Menteri, apabila orang marah sebab agama dihina, itu bukan melalak, itu tanda iman masih hidup. Apabila ada orang bersuara pertahankan maruah agama, tak adil untuk label mereka sebagai melalak. Perkataan itu bunyinya macam hina, macam suara rakyat tak bernilai. Sedangkan hakikatnya, sensitiviti terhadap agama itu benda yang sangat mulia. Kita patut bersyukur sebab di Malaysia masih ada rakyat yang peduli apabila agama dipijak. Masih ada yang berani bersuara apabila garis merah telah dilanggar. Dan bayangkan kalau rakyat dah tak rasa apa-apa, itu lebih bahaya. Itu tanda masyarakat dah mati hati mereka. Pemimpin tak semestinya setuju dengan emosi rakyat, tapi pemimpin mesti faham emosi rakyat. Dan bahasa seorang pemimpin membentuk suasana negara. Kalau bahasa yang keluar merendahkan, mesej yang sampai ialah suara rakyat tidak lagi penting di mata pemimpin. Sepatutnya apa yang rakyat nak dengar? Rakyat nak dengar jaminan. Jaminan bahawa maruah agama dilindungi, bahawa undang-undang akan bertindak tegas dan perkara ini tak akan dipandang ringan oleh pihak kerajaan. Sebab isu agama bukan isu kecil, ia soal identiti, soal maruah, kehormatan, soal prinsip. Jadi apabila rakyat bersuara, itu bukannya melalak, itu tanda mereka masih peduli. Dan negara yang kuat bukan negara yang senyapkan suara rakyat, tapi negara yang menghormati suara rakyat bawahan. Saya Muhammad Firdaus Salihuddin, saya buat video dan saya ajak anda buat video kita desak Perdana Menteri supaya hormat suara rakyat. Mari kita cakap tentang apa yang berlaku dekat sosial media Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Pada pukul 7.24 malam, waktu orang semua tengah berbuka, Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ciapannya ataupun tweet dekat sosial media Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menulis, melalak tiada tindakan tidak menjadikannya benar. Negara ini ditadbir oleh undang-undang, bukan emosi dan spekulasi di ruangan komen. Now, saya bukan nak cakap banyak sangat tentang isu yang menyebabkan dia tweet macam tu. Cuma saya nak sebut sikit tentang professionalism seorang Perdana Menteri yang sepatutnya kita harapkan daripada rakyat Malaysia. Kalau kita ingat sekitar 90-an ataupun awal tahun 2000, cara untuk rakyat melihat dan mendengar suara pemimpin itu biasanya datang daripada surat khabar, radio ataupun televisyen dalam berita pukul 8 malam. Waktu itu komunikasi antara pemimpin dengan rakyat agak terhad begitu. Tapi sekarang ni zaman media sosial di mana pemimpin-pemimpin seperti Perdana Menteri sendiri ada banyak keluarkan video, banyak keluarkan tweet-tweet, ciapan, perkongsian dekat Facebook. Dan semua itu diberikan dan dikongsikan kepada orang ramai secara live. Kalau dia tweet pukul 7.24 malam, 7.24 malam itu jugalah berjuta-juta pengikut Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dengar dan baca ucapan daripada Perdana Menteri Malaysia. Now kita nak sebut tentang cara Perdana Menteri bercakap. Bila Perdana Menteri bercakap, dia tidak boleh dilihat emosional. Dia tidak boleh dilihat terlalu terikut-ikut rasa marah. Dan dia tidak boleh bersifat terlalu peribadi. Tapi bila kita tengok tweet daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, kelihatannya kurang Prime Minister-like ataupun unpresidential oleh seorang Perdana Menteri seperti Anwar Ibrahim. Sebab itu, bila tweet yang keluar daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini masuk dalam media sosial, kita boleh tengok reaksi, pandangan, kemarahan orang ramai apabila intonasi yang digunakan oleh Anwar Ibrahim ini seolah-olah merendah-rendahkan kerisauan dan kemarahan orang ramai terhadap isu-isu yang berlaku. Ada yang sebut bahawa tweet ini berkaitan dengan isu skandal Azam Baki. Ada juga yang kata ini adalah satu tweet untuk perli orang yang marah tentang isu pijak Al-Quran oleh orang bukan Islam baru-baru ini. Tapi itu bukan isunya. Isunya hari ini, adakah seorang Perdana Menteri patut mengeluarkan ucapan-ucapan yang bersifat terlalu peribadi, emosional dan nak marah kepada rakyat balik? Bagi saya tak patut. Dan saya percaya juga daripada berbelas-belas ribu respon orang ramai terhadap tweet ini, memang nampak kelihatan Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat emosional bila bercakap tentang isu-isu yang orang ramai sendiri rasa risau. Persoalannya, perlukah menggunakan perkataan yang kurang sedap dan kurang manis seperti melalak apabila orang marah dengan isu-isu yang berlaku di peringkat nasional dan sebagainya? Bagi saya, tak patutlah kan. Jadi bila kita tengok
tweet daripada Anwar Ibrahim ini nampak macam budak saitro, nampak macam budak yang tengah marah dengan dunia dekat sekeliling dia ini, memang tak kena lah. Dan kita tak tengok benda ini berlaku kepada pemimpin-pemimpin dunia yang dihormati dekat luar negara sana kan. Jadi kita harapkan sekurang-kurangnya adalah nilai profesionalism Datuk Seri Anwar Ibrahim ini kalau kita nak banding dengan pemimpin-pemimpin luar negara. Tapi malangnya semalam membuktikan benda ini sukar untuk kita harapkan daripada rakyat Malaysia. Ada juga yang sebut kepada saya bahawa itu bukan Anwar Ibrahim yang tweet, itu pegawai-pegawai yang jaga komunikasi dan sosial media Anwar Ibrahim. Bagi saya itu bukan satu perkara yang kita nak ambil tahu, sebab akhirnya yang akan tulis, yang akan keluar daripada sosial media Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, orang akan anggap itu suara daripada Perdana Menteri Malaysia sendiri. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim, please fix your office.